Jadi kalau kamu mahu membeli decoration atau hadiah, tanglong dan sebagainya, betul-betul sangat cantik. So sekarang nih everyone, kita berada di tengah-tengah City of Life Kuala Lumpur. Jadi mesti ramai di antara kamu yang mungkin sudah lama tidak datang ke Kuala Lumpur. So inilah dia everyone, salah satu pembaharuan attraction yang wajib kamu tengok apabila datang ke Kuala Lumpur. Dan di area sini everyone ada ruang dan tempat untuk kamu mengambil fotografi. Sebab di hadapan kita ini merupakan laluan pejalan kaki. Jadi di sini everyone merupakan salah satu tempat baru yang mana kamu boleh mengambil fotografi bersama gerbang Visit Malaysia yang sangat cantik. Jadi kalau kamu masih ingat video saya sebelum ini, saya pernah datang ke sini untuk menyaksikan pelancaran campaign yang terbaru di Bukit Bintang Kuala Lumpur. Jadi setakat bulan Januari tahun 2026 everyone, ini adalah lighting infrastructure yang terbaru, yang mana pelancong-pelancong pun tidak expect akan terdapat pembaharuan yang sangat menakjubkan, penuh dengan keajaiban. Dan mesti ramai pelancong-pelancong daripada luar negara. Mereka mungkin akan terkejut apabila melihat Kuala Lumpur dengan wajah Bukit Bintang yang terbaru. Jadi untuk video kali ini everyone, saya akan bawa kamu untuk masuk ke dalam pavilion shopping mall Kuala Lumpur. Jadi di sebelah kita ini merupakan pavilion hotel. Dan mana-mana kamu yang mungkin first time ternampak video di channel saya ini, biasanya saya selalu active traveling untuk melihat bukan sahaja pembangunan-pembangunan infrastruktur terbaru yang terdapat di Malaysia. Biasanya kalau ada attraction yang terbaru, terutamanya macam bangunan building restoran atau event-event festival yang gempak-gempak yang dijalankan di Kuala Lumpur, biasanya saya selalu akan explore lah dan visit tempat tersebut. Jadi mesti ada di antara kamu yang mesti ingat decoration lighting yang terdapat di sini. Mesti ada di antara mereka, terutamanya westerners, orang ingatkan mungkin decoration yang terdapat di sini ini adalah decoration Christmas. Tapi jawapannya adalah tidak everyone. Sebab baru-baru ini telah dilancarkan campaign, kalau tidak silap, I Like You, yang disempurnakan oleh antara orang yang terpenting di Malaysia, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Perdana Menteri Malaysia. Dan kalau kamu pernah nampak di news daripada internet, pelakon terkenal Michelle Yeoh pun turut hadir semasa event pelancaran tersebut. Betul-betul sangat cantik everyone. Inilah wajah di area sekitar pavilion Bukit Bintang Kuala Lumpur yang terbaru. Jadi mana-mana kamu yang terlepas video Christmas di Malaysia, decoration yang tahun lepas Disember tahun 2025, kamu boleh cek video tersebut.
Saya akan letak juga di description. Tapi kalau tiada link tersebut di description, kamu boleh cari saja video tersebut di dalam channel saya ini. Tapi di end screen nanti saya akan letak juga lah last year punya decoration Christmas di TRX. Dan mana-mana kamu yang mahu melihat perkembangan terkini di area sekitar KLCC, terutamanya shopping mall yang terbaru yang bakal mungkin dibuka tidak lama lagi, tidak lain dan tidak bukan yaitu Ombak Mall KLCC. Kamu boleh tengok video ini sehingga tamat, sebab di end screen nanti kamu akan nampak juga video terkini di KLCC. Betul-betul sangat cantik everyone. Jadi honestly everyone, saya pun memang terkejut. Begitu cepat sekali masa berlalu dan tidak sangka tahun 2026 ni sudah bermula. Dan celebration yang seterusnya di Malaysia, itulah dia keunikan di Malaysia ni. Terdapat pelbagai jenis bangsa dan agama, dan kebanyakan penduduk tempatan pun boleh duduk satu meja dan hidup aman dan harmoni. Jadi itulah dia Malaysia, hanya terdapat di Malaysia. Terdapat pelbagai jenis perayaan. Jadi last year Malaysia baru menyambut Christmas dan Happy New Year tahun 2026, dan coming soon tidak lain dan tidak bukan, kalau orang Malaysia mesti akan tahu, yaitu Chinese New Year 2026. Jadi mungkin di area luar ni everyone, decoration Chinese New Year macam belum kita boleh nampak, dan tidak pasti sama ada akan ada decoration yang mereka akan display di area bahagian luar ini. Tapi kalau daripada luar main entrance pavilion Bukit Bintang Kuala Lumpur ni, dia punya kehangatan vibes perayaan Chinese New Year ni kita sudah boleh saksikan atau tengok daripada luar inilah everyone. Jadi tanpa buang masa lagi, boom, inilah dia everyone, decoration ataupun persiapan decoration Chinese New Year 2026 yang masih dalam proses untuk disiapkan. Jadi pavilion Kuala Lumpur ni merupakan salah satu tempat selain Death Change TRX dan KLCC yang setiap tahun memaparkan dekorasi shopping mall yang bagi saya betul-betul cantik, dan saya boleh rasakan mesti ramai pengunjung-pengunjung yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan decoration Chinese New Year di Malaysia, Kuala Lumpur ini. Nampaknya sekarang decoration Chinese New Year Pavilion Kuala Lumpur ni masih dalam proses untuk dipasang dan disiapkan. Nanti from time to time saya akan datang ke sini lagi untuk bagi kamu tengok decoration Chinese New Year Malaysia yang hanya terdapat di Pavilion Kuala Lumpur. Mesti ramai pengunjung-pengunjung yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan dan mengambil gambar bersama decoration Chinese New Year bersama kawan-kawan dan family mereka di tengah-tengah Pavilion Kuala Lumpur ini yang betul-betul sangat cantik. Jadi tidak lama lagi area sini ni akan
bakal dipenuhi dengan pengunjung-pengunjung dan akan ada pertunjukan persembahan lion dance dan mungkin ada audiens saya yang berasal daripada Malaysia atau Singapura yang berbangsa Chinese. Jadi kalau kamu mahu membeli decoration atau hadiah, tanglung dan sebagainya, kamu boleh pergi ke atas sini everyone, yang terletak di level number 4 everyone.